Okay, Assalamualaikum. So, kali ni kita akan main game. Macam biasa, kita akan main game Brookhaven. Masih jadi mulakan. Weh, kenapa tak boleh tekan? Aduh, baby ni masalah pula. Oh, saya lupa saya ada game ni. Press dah juga. Bukan Brookhaven. Okay, game ni jadi kita boleh. Memang betul-betul botak lah. Terkeluar game pula. Kena tekan manual juga lah. Yang ni keyboard tepi dulu ya. Ni hanya untuk mouse. Kalau buka yang banyak sangat. Ini jadi pack. Ini kau ambil satu, kau nak makan kau ambil satu pack. Janganlah buka semua. Kau ni tak suka kau masak. jom kita pula. Aduh, mati pula. Weh. Aduh. Dah lah publish tapi tak sempat rakam. Game ni bawa orang stres lah. Lama-lama aku kakin juga lah. Kalau kau jumpa game ni, tapi kalau kau main tekan-tekan kat aku, memang susah. Baik dulu. Mouse. Askar. Kalau kau yang begitu. Tekan game lah. Bawa orang stres je. Semuanya lepas kalau buat macam ni. Pelik betul. Tambah stres ada tak? Orang stres je game ni. Tengah acara apa ni? Ada acara. Okay, jom kita mula. Tengok sikit acara dia apa. Ada update baru ni. Baru tak sempat. Aduh, tak sempat pula. Nak jadi update. Malam 4 pagi. Adik tidur pukul 4 pagi? 4 pagi. Aduh, kamera dah lah kena betulkan cik. Menu nak kena.
jatuh ke bawah sikit guys. Yalah, mana sedikit. Kan tak main langsung. Kamera ke bawah macam mana guys? Guys. Kan. Korang hari tu keyboard ni tak ingat dah rosak. Sebab adik saya main tekan-tekan tak boleh connect langsung. Aduh, puasa. Orang sibuk ni. Takkan nak betulkan kamera manual? Nak buat kerja anak dia ke? Eh? Lama apa? Orang sibuk anak nak periksa. Orang sibuk tulis-tulis nota ni bagi anak baca. Mak ni duduk dalam bilik tak apa lah, tak buat apa. Ada kereta Nanti GD. kalau semak, mak petik nama orang juga.